Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat lagi kita bertemu pada pertemuan kali ini, yang mana insya-Allah pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan nasihat kita yang ke-11. Dan insya-Allah nasihat kita yang ke-11 pada video kali ini akan kita kupaskan. Tajuknya ialah pertembungan antara akal dan hawa nafsu. InsyaAllah kita akan sama-sama mendengar kupasan daripada nasihat yang ke-11 yang bertajuk pertembungan antara akal dan hawa nafsu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah sebelum kita meneruskan perbahasan daripada nasihat yang ke-11 ini, marilah sama-sama kita mendengar matan daripada nasihat yang ke-11 ini, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran wa wailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Maksudnya dikatakan beruntunglah. Apakah yang dimaksud dengan beruntung? Disebutkan di sini beruntung itu maksudnya iaitu kebaikan yang banyak. Yang beruntung itu maksudnya adalah orang yang mendapat kebaikan yang sangat banyak. Okey. Beruntunglah kepada sesiapa yang akalnya adalah pemimpin. Disebutkan di sini beruntunglah kepada sesiapa yang akalnya adalah pemimpin. Maksudnya di sini adalah apabila akal itu mengikut petunjuk akalnya yang sempurna. Maksudnya akal itu menjadi pemimpin, akal itu menjadi petunjuk yang sempurna. Dan hawa nafsunya adalah tawanan. Hawa nafsu itu merujuk kepada kecenderungan nafsunya melakukan sesuatu yang dilarang dengan syarak, dilarang oleh syarak. Okey. Dan dimaksudkan di sini adalah nafsunya itu adalah tawanan, ialah hawa nafsunya itu terhalang daripada melakukan sesuatu yang dilarang oleh syarak. Okey, dan rugilah. Rugilah tu maksudnya apa? Menjadi rugi iaitu sangat binasa. Orang yang rugi itu adalah orang-orang yang binasa, hancur lebur. Rugi itu kepada siapa? Kepada sesiapa yang hawa nafsunya adalah pemimpin dan akalnya adalah tawanan. Lihat nasihat yang ke-11 ini menceritakan bahawa untungnya kepada sesiapa yang mana mereka ini menjadikan akal fikiran mereka itu sebagai pemimpin, dan hawa nafsunya itu adalah tawanan. Orang yang mana mereka ini menjadikan akal fikiran mereka itu sebagai pimpinan hidup mereka, maka dia dikategorikan sebagai orang yang beruntung. Dan mereka ini menjadikan hawa nafsu itu sebagai tawanan, dan itu dikategorikan sebagai orang yang beruntung. Maka menjadi orang yang rugi, orang yang binasa sekiranya dia menjadikan hawa nafsunya itu sebagai pemimpin. Dia terbalik. Yang menjadi rugi itu adalah apa? Orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai pemimpin dan akalnya adalah tawanan. Jadi ini adalah dua jenis kategori manusia yang berbeza. Jadi insya-Allah itu antara kita punya nasihat yang ke-11, yang mana kita nak lihat apakah pertembungan antara akal dan hawa nafsu, dan bagaimana kita akan kupas dan kita akan lihat kategori manusia yang dua ini, yang mana pertamanya manusia yang mana menjadikan akal fikiran sebagai dia punya pemimpin dan menjadikan nafsunya itu sebagai tawanan. Dan kategori manusia yang kedua adalah manusia yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai pemimpin dan akal fikirannya itu menjadi tawanan. Tuan-tuan dan puan-puan dimati Allah sekalian,
Okey, disebutkan sini oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad, menyebutkan bahawa sebahagian ahli balaghah, sebahagian ahli bahasa menyebutkan bahawa khairul mawahibi al-aqlu wa syarrul masaibi al-jahlu. Maksudnya apa? Sebaik-baik anugerah, sebaik-baik kurniaan ialah akal, dan seburuk-buruk musibah ialah kejahilan. Jadi memang betul lah kan, sesiapa yang mempunyai akal fikiran, ianya merupakan satu anugerah yang paling besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Manakala seburuk-buruk musibah ialah kejahilan. Apabila kita ini tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai pengetahuan. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita ini dituntut untuk belajar. Setiap hari kita hendaklah belajar sesuatu. Terutamanya ilmu yang melibatkan cara untuk memperbaiki diri kita sendiri. Itu adalah ilmu yang sangat dituntut di dalam agama Islam. Kerana kita ini jangan terlalu banyak belajar sesuatu ilmu yang mana ilmu itu tidak memberi manfaat kepada kita. Tetapi ilmu yang boleh memberi manfaat itu adalah apabila kita mempelajari sesuatu ilmu itu dapat menjadikan kita sebagai orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memahami apa yang diajar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu antara benda yang perlu kita perlu ambil iktibar dan perlu kita ambil serius tentang perkara tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan dimati Allah sekalian. Okey. Betapa teruknya hawa nafsu ini ada dibahaskan di dalam kitab ini, di mana Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani berkata, okey, di dalam kitabnya menyebutkan bahawa Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah berkata, akhafu alaikum isnaini, itba'al hawa wa tulal amali, fa inna itba'al hawa yasuddu 'anil haqq wa tulal amali yunsil akhirah. Maksudnya apa? Okey, Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyebutkan bahawa aku bimbang kepada kamu pada dua perkara. Kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni kata, okey, dia bimbang kepada dua perkara. Yang mana pertamanya itu mengikut hawa nafsu dan panjang angan-angan. Ada dua perkara yang sangat membimbangkan sekiranya perkara ini ada di dalam kotak pemikiran manusia. Iaitu pertamanya apa? Pertamanya adalah seseorang itu mengikut hawa nafsu. Terlalu mengikut hawa nafsu. Okey, mengikut hawa nafsu tu maksudnya apa? Semua benda di dalam kehidupannya itu diturutinya. Dan kita juga pernah bahaskan tentang perkara ini bahawa hawa nafsu itu adalah sesuatu yang tidak baik. Okey. Jadi sekiranya seseorang itu menuruti, menjadi hamba kepada hawa nafsu, maka pernah disebutkan pada nasihat yang sebelum ini, seseorang yang mengikuti hawa nafsunya itu adalah seperti seorang hamba. Raja juga boleh menjadi hamba akibat dia menuruti ataupun mengikuti hawa nafsu. Maka seseorang yang terlalu mengikut pada hawa nafsu itu adalah satu perkara yang sangat berbahaya. Itu yang pertama, kata Sayyidina Ali. Kemudian yang keduanya, antara orang yang dalam keadaan yang sangat perlu diperhatikan, perlu dijaga-jaga adalah seseorang yang terlalu panjang angan-angannya. Okey, orang yang terlalu panjang angan-angannya, terlalu fikir, saya ni kalau boleh nak dapatkan kekayaan, saya kalau boleh nak itu, saya boleh nak ini, saya boleh nak itu. Semuanya angan-angan itu melibatkan perkara daripada keduniaan. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kerana sesungguhnya mengikut hawa nafsu itu akan memalingkan dirinya daripada kebenaran. Okay. Sesiapa yang terlalu mengikuti hawa nafsunya, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, orang itu dia pasti akan terpaling daripada kebenaran, sebab hawa nafsu itu akan menuntun seseorang itu menuju kepada sesuatu yang tidak baik. Jadi benarlah kata Sayyidina Ali ini bahawa seseorang yang mana mereka ini terlalu mengikutkan hawa nafsu itu, maka mereka ini akan berpaling kepada kebenaran yang nyata. Okay. Dan sambungnya lagi, dan orang yang terlalu panjang angan-angan. Sesiapa yang terlalu banyak sangat berangan nak jadi kaya, berangan nak kumpul harta, berangan nak beli ini, berangan nak beli itu. Okey, kata Sayyidina Ali, ianya akan membuatkan seseorang itu lupa kepada hari akhirat.
Betul ataupun tidak? Ya, perkara itu berlaku. Sebab apa? Orang yang terlalu berangan, memikirkan hal keduniaan, maka dia terlalu sibuk dengan angan-angan itu sehingga dia lupa tentang hari akhirat, yang mana akhirat itu adalah sesuatu yang pasti. Dunia ini tuan-tuan dan puan adalah angan-angan. Sebab apa? Ramai orang yang berangan-angan namun dia tidak mencapai apa-apa pun di dalam angan-angannya ketika mana dia hidup. Sebab apa? Yang mendatang itu adalah kematian. Kematian yang mendahului terlebih dahulu daripada angan-angan. Sebab itu dalam agama Islam ini kita tidak disuruh terlalu berangan-angan. Sebab apa? Berangan-angan yang terlalu banyak terkadang boleh membawa kepada apa? Kita melupakan hari akhirat, melupakan kematian yang akan datang. Sebab yang pasti akan datang itu adalah apa? Adalah kematian. Tetapi angan-angan adalah sesuatu yang tidak pasti. Jadi tuan-tuan dan puan, agama Islam ini menyuruh kita ini berfokus kepada sesuatu yang pasti. Kita fokus kepada hidup hari ini untuk kita fikirkan apa yang kita telah lakukan pada hari ini untuk diri kita dan untuk agama. Adakah hari ini kita menjadi orang yang bermanfaat? Maka itu bukan sesuatu yang berangan. Itu adalah sesuatu yang hakiki. Yang berangan tu adalah apa? Kita fikir sesuatu yang memang kita tak boleh nak dapat. Dan kita tak tahu perkara itu boleh dapat ataupun tidak. Jadi perkara ini perlu kita fikirkan. Kita perlu muhasabah sama-sama. Termasuk diri saya, tuan-tuan dan puan. Kita kena kurang-kurangkan berangan, tetapi kita banyak fikirkan tentang akhirat kita. Kerana ramai sahaja orang yang dia ketika mana mabuk dengan angan-angan dunia itu, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala jemput dia, matikan dia. Lalu hilanglah angan-angan itu, dan apabila dia sedar, rupanya dia hidup semula di dalam satu alam yang mana alam itu tak boleh lagi nak berangan-angan. Ianya merupakan alam yang hakiki, alam hakikat, iaitu alam kematian. Yang mana kalau kita ini tak cukup membawa bekal kita, maka di situ kita akan menghadapi kebinasaan. Jadi perkara itu perlu kita ingatkan sama-sama. Jadi memang benarlah kata Saidina Ali ini, perkara yang perlu dibimbangkan. Perkara yang amat dibimbangkan oleh kita sebagai manusia, iaitu pertama, terlalu banyak angan-angan. Kemudian kedua, mengikuti hawa nafsu. Sesiapa yang mengikuti hawa nafsu, maka dia akan berpaling kepada kebenaran. Dia akan sentiasa melakukan kesalahan dan kejahatan. Manakala sesiapa yang terlalu banyak dengan angan-angan, maka dikhawatiri dia akan hilang fokus kepada alam akhiratnya itu. Jadi itu antara perkara yang telah disebutkan oleh Saidina Ali karamallahu wajhah. Tuan-tuan dan puan yang mati Allah sekalian. Okey. Ada beza di antara rojak, yang ini pengharapan, dengan tamanni, angan-angan. Selalunya kita akan terkeliru dengan dua perkara ini, iaitu harapan, dalam bahasa Arab disebut rojaun, dan keduanya tamanni, angan-angan. Okey, disebutkan di sini bahawa roja atau harapan berbeza dengan tamanni, iaitu angan-angan, kerana orang yang berharap ialah orang yang mengerjakan sebab, iaitu ketaatan. Mengerjakan sebab, iaitu ketaatan, sambil mengharapkan redha dan qabul, penerimaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membezakan di antara harapan dengan angan-angan adalah orang itu apabila dia berharap, dia akan mengerjakan sebab. Dia akan mengerjakan sebab. Sebagai contoh, orang yang dia nak dapat masuk syurga. Dia nak minta, dia berharap sangat dia nak masuk syurga. Jadi adakah itu dikategorikan sebagai angan-angan? Tidak. Sebab apa? Orang yang mengharap untuk masuk syurga, maka dia akan mengerjakan sebab. Bagaimana dia nak mengerjakan sebab? Sebab itu adalah apa yang boleh menyebabkan dia masuk syurga. Sebagai contoh, dalam Al-Quran Allah ada sebut qad aflahal mu'minun allazina hum fi solatihim khashi'un. Ciri-ciri orang yang akan dapat syurga Firdaus, antaranya solat yang khusyuk, tidak menyebut ataupun menggunakan lidah dengan berkata yang bukan-bukan, menjaga kemaluannya daripada melakukan perkara yang mungkar, menjadi orang yang amanah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran, itu adalah kategori orang yang berjaya dan merupakan ciri-ciri orang yang bakal masuk syurga Firdaus.
Jadi dia melakukan sebab itu. Di sebalik dia berharap dengan sesuatu daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia melakukan sebab. Disebutkan sini bahawa orang yang mana mereka ini berharap ialah orang yang mengerjakan sebab. Dia tidak berangan-angan taman ni, berangan, oh saya nak masuk syurga, saya nak masuk syurga, saya nak masuk syurga, tapi dia duduk saja sekadar apa, berangan-angan, tidak. Tapi kalau orang yang dia berharap, disebutkan di sini bahawa dia akan mengerjakan sebab. Sebab tu apa? Sebab tu contohnya solat, melakukan kebaikan. Jadi sebab-sebab ini boleh menyebabkan kita ini masuk syurga. Lalu kita mengerjakannya. Maka pengharapan itu dituntut di dalam agama Islam. Sebab itu dalam hadis yang lain disebutkan bahawa mana-mana orang yang mana mereka ini mempunyai pengharapan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini diibaratkan seperti apa? Seperti burung yang mempunyai dua sayap. Burung mempunyai dua sayap. Kalaulah satu sayap saja, boleh ke burung itu nak terbang tinggi? Tidak boleh terbang tinggi. Jadi di dalam kita menuju kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala, menuju ke arah syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka dua perkara ini perlu ada dalam diri kita, iaitu pertama, roja, sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berharap supaya Allah mengampunkan dosa, berharap supaya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan semangat untuk meneruskan hidup menjadi orang yang beriman. Sentiasa berharap kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini disuruh di dalam agama kita, berharap. Sebab apa? Kata di kalangan para ulama menyebutkan bahawa orang yang berharap ini dia bukan duduk saja, tetapi dia akan melakukan sebab. Dia tidak sama dengan taman ni, orang-orang yang berangan-angan. Maka mereka ini dikategorikan sebagai orang yang bagus, dan kita perlu mencontohi perkara tersebut. Kita berharap. Sebab itu disebutkan di dalam kitab Hikam yang telah dikarang oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, disebutkan bahawa pengharapan tanpa usaha adalah satu penipuan. Kita berharap tetapi kita tak ada usaha, itu adalah satu penipuan. Jadi selalunya orang yang berharap, dia mesti disertakan dengan melakukan sebab. Dia berharap nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia kena mencari sebab apa dia boleh masuk syurga. Sebagai contohnya apa? Menunaikan solat 5 waktu. Maka itu adalah sebab untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah sebab untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengharapan dengan melakukan sebab, maka dia akan terus ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan ianya baik dan bagus. Maka lengkaplah satu sayap yang pertama daripada seekor burung. Sayap kedua bagi seekor burung itu dipanggil sebagai khauf, takut. Takut, rasa kita takut untuk melakukan kesalahan, rasa takut untuk melakukan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa takut dengan kita melakukan suatu perkara ini, nanti Allah marah. Kalau saya melakukan perkara ini nak akan menjadi dosa. Maka ketakutan inilah dituntut di dalam agama Islam, yang mana ianya bergabung dengan pengharapan tadi tu. Sebab seseorang apabila dia rasa berharap, dia akan berkahwin dengan satu perkataan lagi yang dipanggil sebagai takut. Sebab seseorang tu bila dia berharap, maksudnya dia rasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mempunyai pengharapan, sesiapa yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia ini diibaratkan sebagai seekor burung yang mempunyai dua sayap. Lalu burung ini akan terbang tinggi. Terbang tinggi ke mana? Menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dalam hidup kita, tuan-tuan perempuan, perlu ada rasa pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita mesti kena rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita ini boleh mencapai apa? Mencapai penerimaan, ataupun disebutkan di sini sebagai redha dan qabul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah perkara yang boleh kita bincangkan di sini. Disebutkan juga bahawa orang yang berangan-angan pula meninggalkan sebab dan usaha, lalu menunggu ganjaran dan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bezanya orang yang berangan tadi. Orang yang berangan ni dia duduk saja. Dia tak menjalankan sebab, dia tak melakukan sebab.
Saya nak masuk syurga, tapi dia tak melakukan sebab untuk masuk syurga. Apa sebab nak masuk syurga? Solat contohnya. Dia nak masuk syurga tapi tak nak menunaikan solat. Dia nak masuk syurga tapi melakukan dosa. Jadi orang yang berangan-angan ini disebutkan di sini bahawa mereka ini akan meninggalkan sebab dan usaha. Sekadar apa? Menunggu ganjaran dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu terbatal. Perkara itu tidak mungkin akan berlaku. Sebab apa? Mesti kena ada usaha. Daripada kesungguhan itulah maka yang akan memakbulkan, penerimaan, meredai apa yang kita lakukan itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebutkan di sini, okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang-orang yang suka berangan ini, wal ajizu man ittaba'a nafsuhu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amaniyya. Maksudnya apa? Dan orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah ini adalah orang-orang yang selalu menurut hawa nafsunya dan berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang lemah adalah orang yang selalu menurut hawa nafsunya. Jadi orang-orang yang kategori lemah ni tuan-tuan dan puan adalah disebutkan di sini adalah orang yang sentiasa mengikuti hawa nafsunya. Bahkan ditambah lagi orang yang lemah itu adalah orang yang kuat berangan. Jadi kita ni jangan berangan banyak. Kita mesti kena jadi orang yang berharap. Sebab katanya di sini orang yang berharap itu dia akan melakukan sebab. Manakala orang yang berangan, dia tidak melakukan sebab, sekadar berangan untuk mendapatkan ganjaran. Jadi, kita tak nak jadi seperti orang yang sedemikian rupa yang mana dikategorikan, disebut oleh Nabi SAW bahawa mereka ini adalah di kalangan orang yang lemah dan tidak baik. Dan tidak bagus langsung di sisi agama kita. Jadi, ini antara perlu kita sama-sama fikirkan dan sama-sama kita memahami perkara tersebut, tuan-tuan dan puan-puan. Disebutkan di sini bahawa Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani. Siapakah Syekh Abu Sulaiman ini? Kita boleh ambil kenal sedikit. Beliau ialah Abdul Rahman bin Atiyah Ad-Darani. Disebut juga sebagai Abu Sulaiman. Nama kunyahnya Abu Sulaiman. Beliau telah tinggal menetap di Daraya, Damsyik, Syria. Beliau telah dilahirkan pada tahun 140 Hijrah. Merupakan seorang ulama dan tergolong di kalangan para awliya. Seorang yang zuhud, mendapat gelaran Al-Imam Al-Kabir Az-Zahid Al-As. Imam besar, tokoh ahli zuhud pada zamannya. Merupakan a'immah al-alam, al-ulama, al-amin. Salah seorang tokoh ulama yang beramal. Antara guru-gurunya termasuklah Imam Sufyan Al-Thawri, Imam Al-Qamah bin Suwaid, Imam Abu Al-Ashhab Al-Atharidi dan lain-lain lagi. Dan antara murid beliau termasuklah Imam Ahmad bin Abi Al-Hawari, dan beliau telah meninggal dunia pada tahun 215 Hijrah. Ataupun dalam pendapat yang mengatakan 205 Hijrah. Jadi apa yang disebutkan oleh Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani? Katanya apa? Afdalul a'mali khilafu hawan nafsi. Katanya apa? Amalan yang paling utama, amalan yang paling baik ialah menentang hawa nafsu. Sebab itu dalam hadis yang lain menyebutkan bahawa jihad yang akbar itu, kata Nabi SAW, adalah menentang hawa nafsu. Bukanlah jihad yang paling besar itu adalah berperang di jalan Allah, tidak. Yang paling akbar itu adalah menentang hawa nafsu. Sebab tuan-tuan dan puan, kalau kita sebut peperangan itu adalah jihad paling akbar, betapa ramainya orang yang ketika mana dalam perang Uhud, mereka ini menjadi nifaq, orang yang munafik, kembali tidak mahu pergi berperang bersama dengan Rasulullah. Sebab apa? Mereka kalah di dalam memerangi hawa nafsu mereka sendiri. Jadi yang benarlah kata Nabi SAW, jihad yang akbar itu adalah menentang hawa nafsu. Kerana orang yang boleh mengangkat senjata untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala adalah mereka ini telah berjaya menentang hawa nafsu mereka. Sebab ada orang bertelagah kata yang paling besar itu adalah jihad. Jihad yang paling besar itu adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada juga mengatakan jihad yang akbar itu adalah jihad menentang hawa nafsu. Jadi mana yang paling betul? Yang paling betul itu adalah mereka yang boleh menentang hawa nafsunya. Seseorang tidak akan mampu mengangkat berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah sekiranya hawa nafsunya kalah. Buktinya apa? Di dalam kisah sirah Nabi SAW
ada sekelompok manusia yang mana mereka ini berpatah balik untuk berjihad bersama dengan Nabi SAW di dalam perang Uhud. Jadi mereka ini adalah golongan munafik. Jadi orang munafik ini adalah mereka yang nampak saja seperti Islam tapi hakikatnya menentang Islam. Lalu mereka ini dikategorikan oleh Nabi SAW, mereka adalah munafik. Jadi bagaimana mereka terkalah daripada mengikut ataupun berperang dengan hawa nafsu mereka. Jadi apabila mereka terkalah berjihad untuk melawan hawa nafsu mereka, apatah lagi mereka nak mengangkat pedang, pasti mereka tidak mampu. Okey, jadi betul lah kata Syekh Abu Sulaiman Ad-Darini, afdalul a'mali khilafu hawan nafsi. Amalan yang paling utama, yang paling terbaik itu ialah menentang hawa nafsu. Sebab itu tuan-tuan perempuan, kalau kita nak melakukan ketaatan itu sangat mudah. Semua orang boleh melakukan ketaatan, tetapi yang paling susah adalah mereka yang nak meninggalkan maksiat itu. Jadi yang paling diutamakan di dalam agama ini adalah apa? Meninggalkan maksiat. Sebab sesiapa yang boleh mampu untuk meninggalkan perkara yang tak baik itu lebih baik daripada dia melakukan ketaatan yang banyak. Sebab ada orang dia boleh buat ketaatan tetapi dia nak meninggalkan maksiat itu susah. Dah buat ketaatan dia buat maksiat balik, dah buat ketaatan dia buat maksiat balik. Susah untuk meninggalkan maksiat itu. Jadi di dalam agama ini yang dituntut adalah apa? Yang dituntut adalah kita meninggalkan terlebih dahulu maksiat kita, kemudian kita sulami dengan ketaatan, maka dia akan jadi kesempurnaan. Sebab apa? Tidak ada lagi lubang-lubang lagi dah. Tidak ada lagi lubang-lubang dosa. Maksudnya bila kita dah berjaya meninggalkan suruhan yang disuruh oleh hawa nafsu kita, maka ketika mana kita melakukan ibadah, dia tidak ada lagi lubang-lubang kerosakan di dalam ibadah kita. Sebab apa? Ketaatan itu menjadi lengkap. Tetapi apabila kita melakukan ketaatan, dalam masa yang sama kita tetap lagi melakukan kemaksiatan, maka dia masih tidak sempurna, tuan-tuan dan puan, ya. Okay. Orang yang berjaya mengawal dirinya daripada mengikut hawa nafsu akan dibalas dengan ganjaran syurga. Disebutkan di sini bahawa sesiapa yang berjaya mengawal dirinya daripada mengikut hawa nafsu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi ganjaran syurga kepadanya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut keadaan semasa dia berdiri di mahkamah Allah, waktu kita dihitung amalnya nanti itu, serta dia menahan dirinya daripada menurut hawa nafsu, maka sesungguhnya syurgalah tempat kediamannya. Okey. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesiapa yang berjaya menahan nafsu, hawa nafsunya itu, okey, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka syurgalah tempat kediamannya. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala bagi sesiapa yang mampu untuk menahan diri dia daripada melakukan kemaksiatan ataupun mengikut hawa nafsunya sendiri. Betapa untungnya kalau orang yang mampu untuk tidak mengikuti hawa nafsunya itu. Tuan-tuan perempuan dimati Allah sekalian, kita nak faham lebih dalam lagi, apakah yang menjadi sesuatu yang perlu kita tinggalkan? Adakah nafsu ataupun hawa nafsu? Jadi kita kena faham perkara ini. Sebenarnya tuan-tuan perempuan, yang perlu kita tinggalkan adalah hawa itu. Yang perlu dicela, yang perlu kita tinggalkan, yang tak nak kita ikut itu adalah hawa. Kerana disebutkan di sini bahawa nafsu bukanlah dicela. Nafsu itu tak dicela. Kerana dalam 7 tingkatan nafsu, hanya 2 yang dicela. Okay, kita ada belajar sebelum ini pada video yang lalu berkenaan tentang nafsu-nafsu ini. Maka ada 7 jenis nafsu yang dicela. Hanya 2 jenis nafsu sahaja, iaitu apa? Nafsu ammarah dan nafsu lawamah. Hanya 2 jenis nafsu sahaja yang dicela. Selain daripada kedua-dua jenis nafsu ini, sebab kita ada 7 kan, jadi 5 itu, selain daripada 2 ini, semuanya adalah nafsu yang baik.
Okey. Jadi nafsu yang dicela ialah ketika mana ianya terkena dengan hawa. Sebab itu kalau yang tak baik itu kita panggil dia sebagai hawa nafsu. Hawa nafsu itu yang tak baik. Tapi kalau nafsu hanya dua sahaja yang dicela, yang perlu kita tinggalkan, iaitu nafsu amarah dengan nafsu lawamah. Nafsu mutmainnah, nafsu kamilah, yang lain itu semuanya baik-baik. Jadi yang dimaksudkan di sini nafsu yang perlu kita tinggalkan, nafsu yang perlu kita haramkan masuk dalam diri kita, nafsu yang perlu kita celakan daripada hidup kita ini adalah apa? Nafsu yang apabila ianya terkena dengan hawa, dia dikahwinkan dengan perkataan hawa, maka dia jadi apa? Hawa nafsu. Okay? Sebab apa? Imam Ibn Rajab Al-Hambali ada menyebutkan bahawa wal ma'rufu fi isti'malil hawa indal itlaqi annahu al mailu ila khilafil haqqi. Maksudnya apa? Makna yang dikenal dalam penggunaan kata hawa nafsu secara mutlak ialah sesungguhnya ia adalah kecenderungan kepada sesuatu yang menyalahi kebenaran, iaitu perkara yang tidak baik. Yang dimaksudkan sini adalah apa? Hawa nafsu. Dia nak sebut kat sini perkataan hawa nafsu yang sebenar-benarnya maksudnya adalah apa? Sesungguhnya ianya adalah sesuatu yang cenderung kepada sesuatu yang menyalahi kebenaran, yakni perkara-perkara yang tidak baik. Jadi hawa nafsu itu yang tak baik tu. Tapi kalau nafsu saja tidak. Nafsu hanya dua sahaja dicela, iaitu nafsu amarah dan nafsu lawwamah. Dan nafsu itu menjadi tidak baik apabila dia berkahwin dengan perkataan hawa nafsu. Sebab hawa nafsu itulah yang akan membawa seseorang itu kepada menyalahi kebenaran, iaitu melakukan perkara yang tidak baik. Buktinya apa? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Okay. Nampakkah wahai Muhammad keburukan keadaan orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan yang dipuja lagi ditaati? Nampak? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Nampak? Okay. Jadi perkataan nafsu itu bila dia melibatkan hawa nafsu, maka dia akan menjadi sesuatu yang buruk. Itu yang mana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang tidak baik itu adalah hawa nafsu. Dalam ayat lain firman Allah Subhanahu Wa Taala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawatan faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Nampak betapa buruknya seseorang yang mana mereka ini menjadikan hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan. Maka mereka ini akan jadi apa? Sesiapa yang menjadikan hawa nafsu mereka itu sebagai Tuhan, seperti mana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini akan disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan apa? Allah Subhanahu Wa Taala wa khatama ala sam'ihi. Allah Subhanahu Wa Taala tutup pendengaran mereka. Wa qalbihi. Allah Subhanahu Wa Taala tutup hati mereka. Wa ja'ala ala basarihi. Samalah juga Allah juga menutupkan pandangan mereka. Gishawatan faman yahdihi min ba'dillah. Yang mana apabila Allah Subhanahu Wa Taala dah tutup mereka punya pendengaran, Allah tutup hati mereka, Allah tutup pandangan mereka, lalu maka siapakah lagi yang dapat memberi petunjuk kepadanya sesudah Allah? Nampak betapa teruknya kalau sesiapa ini, mereka ini mengikuti hawa nafsu. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala akan menyesatkan mereka dengan Allah tutup pandangan, Allah tutup pendengaran untuk menerima apa? Menerima petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu ayat yang menunjukkan tentang hawahu ataupun nafsu, hawa nafsu itu. Dalam firman lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum.
Kalau mereka tidak dapat menerima cabaranmu, wahai Muhammad, maka ketahuilah sesungguhnya mereka hanyalah menurut hawa nafsu mereka. Nampak? Ini antara ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawa hawa nafsu itu yang banyak mendorong manusia ini melakukan ketidakbaikan, melakukan sesuatu yang menyalahi daripada kebaikan. Jadi yang kita sebut tadi adalah beberapa petikan ayat Al-Quran yang menyebutkan bahawa perkataan hawa nafsu itu semuanya menunjukkan bahawa apabila seseorang terpalit, terkena dengan hawa nafsu ini, mereka akan melakukan sesuatu yang tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan puan. Dan ayat yang terakhir kita dapat lihat di sini, ya Daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Dalam kisah Nabi Daud, Allah Subhanahu Wa Taala berpesan, wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu itu ketua, khalifah di bumi, maka jalankanlah hukum antara manusia dengan hukum syariat yang benar yang diwahyukan kepadamu, dan janganlah engkau menurut hawa nafsu. Nampak? Jadi hawa nafsu itu daripada ayat-ayat yang kita dengar daripada bacaan Al-Quran tadi, daripada ayat yang telah difirman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan bahawa hawa nafsu itulah yang perlu kita tinggalkan. Hawa nafsu itulah yang perlu kita hindari, kerana ianya akan memberi sesuatu yang tidak baik kepada diri kita. Adapun nafsu yang lain, nafsu ini ada 7 tingkatan, hanya 2 sahaja yang tercela, iaitu nafsu ammarah dan nafsu lawamah. Selain daripada itu, daripada 5 itu semuanya adalah yang baik-baik. Dan yang menyebabkan nafsu itu menjadi tidak baik adalah apabila ia bergabung dengan perkataan hawa nafsu. Jadi itu antara perkara yang boleh kita kongsikan pada malam ini di dalam nasihat yang ke-11, yang mana bertajuk pertembungan antara akal dan hawa nafsu. Beruntung bagi mereka yang mana sekiranya dia menggunakan akal itu sebagai pemimpin dan menjadikan nafsu itu sebagai tawanan. Yang tidak beruntungnya adalah mereka yang menjadikan nafsu itu, hawa nafsu itu sebagai pemimpin, manakala akal menjadi tawanan. Jadi adalah muhasabah diri kita bersama-sama. InsyaAllah mudah-mudahan dengan nasihat demi nasihat yang kita baca ini dapat memperbetulkan diri kita, dapat kembalikan kita kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan kita orang yang ikhlas benar-benar kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kehidupan kita, urusan di dunia dan di akhirat. Wallahu alam. Saya setakat itu saja tuan-tuan dan puan pada malam ini, perkongsian nasihat kita yang ke-11. Insya-Allah pada video yang akan datang kita akan bertemu lagi. Saya doakan tuan-tuan dan puan di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam kebaikan, dan insya-Allah semuanya baik-baik sahaja. Jadi saya setakat itu sahaja pertemuan pada malam ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih yang hadir. Saya sudahi pertemuan kita pada video kali ini dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.